Najib Razak sekali lagi mencabar kredibiliti bekas pegawai 1MDB yang memberi keterangan terhadapnya sambil menegaskan bahawa merekalah, bukan beliau, yang sepatutnya dipertanggungjawabkan atas barang salah urus dan penyelewengan dana syarikat tersebut. Dalam kenyataan ringkas dari kandang tertuduh, bekas Perdana Menteri itu berkata beliau dijadikan sasaran secara tidak adil dalam kes tersebut. Najib menamakan bekas CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Halmi dan Hazim Abdul Rahman, bekas penasihat undang-undang Jasmine Low serta bekas Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam skandal berkenaan. Beliau turut mendakwa bekas pegawai khas Amhari Effendi Nazaruddin sebagai individu yang terlibat dalam urusan kewangan yang membawa kepada kejatuhan dana berdaulat itu. Tahun lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Najib membela diri terhadap 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Hari ini, Najib sekali lagi mencabar pertuduhan tersebut, mendakwa ia mengelirukan serta menuntut keadilan dan layanan sama rata seperti mana-mana tertuduh lain di mahkamah. Zahrul Alam Syahir, FMT.